Soalan, gaji 2,500 dapat buat pinjaman rumah ke? Okey, gaji 2,500 tapi hati tetap nak ada rumah sendiri. Kadang rasa jauh kan? Tapi sebenarnya tak mustahil. Ramai rasa gaji 2,500 tak cukup nak beli rumah. Tapi sebenarnya masih boleh kalau profil kewangan anda kemas. Kalau gaji bersih anda dalam 2,500 sebulan, anda masih layak beli rumah sekitar 100,000 hingga 150,000. Jika komitmen bulanan rendah, dalam 100 hingga 200 sahaja. Anggaran bayaran bulanan rumah lebih kurang 700 lebih. Dan kalau ini rumah pertama anda mungkin boleh dapat margin pinjaman dalam 90% hingga 100. Tapi kena ingat satu benda ya. Kalau komitmen bulanan anda dah tinggi, contohnya lah banyak hutang kereta, personal loan atau kad kredit, dengan gaji begini memang susah nak lepas. Hai, saya Melissa, saya bantu orang buat refinance dan loan rumah. Kalau nak saya bantu, komen bantu di bawah. Jadi kalau anda plan nak beli rumah pertama, pastikan komitmen anda tak banyak dan payment anda pun cantik. Baru senang bank nak lulus. Untuk semak kelayakan loan rumah, pergi ke profile page dan mesej kami.